A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-Mulk. Dalam ayat yang lepas Allah memberitahu tentang kebesarannya, keagungannya dan betapa banyaknya kebaikan Allah kepada hamba-hambanya dengan perkataan tabaraka. Tabaraka itu menunjukkan kebesaran, ketinggian dan kebaikan yang banyak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehebatan Allah juga ialah biyadihil mulk. Di tangannya segala kerajaan. Di bawah penguasaan dan kawalan Allah segala kerajaan. Dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kemudian ayat kedua Allah beritahu antara kebesaran dan kekuasaan Allah ialah Allah mencipta kehidupan dan kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Kemudian Allah beritahu tujuan ciptaan manusia. Di sana ada kehidupan dan selepas itu ada kematian. Tujuannya hanyalah satu, untuk menguji manusia. Siapakah yang paling ahsanu amala? Siapakah yang paling baik amalannya? Allah tidak nak tengok siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling meriah amalannya, tapi Allah nak melihat siapakah yang paling ikhlas amalannya dan siapa yang paling menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan tak mungkin menjadi baik melainkan mengikut orang yang terbaik, dan tidak ada manusia yang terbaik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebab itulah salafus salih, ulama dahulu mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu bukanlah hebat kerana solatnya yang banyak, bukanlah hebat kerana puasanya yang banyak, tapi Abu Bakar menjadi manusia yang terhebat sebab keimanan dan keyakinan yang tersemak di dalam hatinya. Apa saja yang diceritakan oleh Allah dan Rasul, tanpa sedikit pun keraguan, terus dipercayai, diyakini dan diamalkan. Waalaikumsalam. Begitu juga kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hebat kerana amalannya paling banyak, jihadnya paling banyak, tak. Tapi kelebihan para sahabat ialah sebab ahsanu amala, iaitu hati mereka jauh lebih mencintai akhirat daripada dunia. Hati mereka lebih zuhud hidup di dunia dibandingkan dengan orang yang lain. Yang lain banyak solat, banyak puasa, tapi cintakan dunia pun banyak juga. Jadi kelebihan para sahabat bukan aksaru amala, amalan yang paling banyak, tapi disebabkan amalan yang ahsan. Kemudian Allah tutup ayat yang kedua, wahwal ghafur wahwal azizul ghafur. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Okey, kita masuk ayat yang ketiga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi, yang khalaqa, yang telah menciptakan, sab'a samawat, sab'a, 7 samawat, langit-langit. Kemudian Allah sebut satu lagi perkataan, tibaqa. Apa makna tibaqa? Apa dia? Berlapis-lapis. Sebelum ayat ni Allah menyebut tentang ciptaan manusia. Kemudian lepas Allah sebut ciptaan manusia, Allah menyebut ciptaan langit dan bumi. Apa kaitannya? Kalau Allah cipta manusia saja tanpa langit dan bumi, makna ciptaan Allah tidak lengkap, tidak sempurna. Ataupun Allah ciptakan langit dan bumi sahaja tapi tidak ada penghuninya, maka itu juga tidak lengkap dan tidak sempurna, tidak ada makna. Maka bila Allah cipta langit, ada penghuni, dan bila Allah cipta manusia, ada tempat tinggalnya. Okey, kemudian Allah bagi kita tibaqa, berlapis. Apa maksud berlapis? Bertingkat-tingkat. Tapi bumi 7 juga kan? Ada tak dalam ayat Al-Quran Tuhan sebut Allah ciptakan bumi tibaqa? Tak ada. Tapi bumi 7 ke 6? 7 juga. Tapi tidak, Allah tak sebut tibaqa. Tapi bila langit Allah sebut tibaqa. Ada beza tak? 7 lapis bumi dengan 7 lapis langit. Ada beza? Yang membezakan ialah perkataan tibaqa. Lapis langit macam ni. Ini satu lapis. Ini lapis pertama. Kemudian antara lapis pertama dengan lapis kedua, dia ada ruang. Kemudian barulah lapis kedua. Antara lapis kedua dengan lapis ketiga ada ruang. Barulah lapis ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ini maksud tibaqa. Ada ruang. Adapun bumi, lapis bumi 7 lapis tapi bersambung, melekat. Ini bumi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Tapi bumi, langit ada ruang yang memisahkan antara lapis itu. Apa dalilnya? Tibaqa. Yang kedua dalilnya hadis sahih. Bila Nabi Isra' dan Mi'raj. Nabi naik daripada langit ke langit yang lain. Setiap langit ada pintu tak? Ada pintu. Habis satu langit, Nabi pergi langit kedua dan Nabi dibenarkan masuk setelah dibuka pintunya. Boleh? Okey. Kenapa Allah jadikan langit 7 lapis kemudian tidak bersambung? Ada faedah tak? Ada faedah tak? Takkan nak kata tak ada faedah. Sebab Tuhan kata apa? Wa ma, dalam surah An-Nahlu, surah An-Nahlu ayat 16. Surah 16 ayat 16. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Betul ke? Bukan.
Surah 16 ayat 16 bukan? Okey, kalau bukan, buka surah Sad ayat 27. Takut saya tertukar. Sad 27. Betul? Betul. Okey, cuba terjemah. Wama dan ma tidak khalaqna, kami ciptakan as-sama, langit, wal arda, dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi, batila, sia-sia. Jadi Allah jadikan bumi berlapis dan melekat, tidak sia-sia. Allah jadikan langit berlapis tapi tak bersambung, tak melekat, pun bukan batila, bukan sia-sia. Siapa yang menyangka Allah ciptakan ni semua tak ada faedah, kenapa buat 7? Kenapa 7 pula tak bersambung? Dia kata tak ada faedah pun, maka dia boleh jadi kufur. Sebab itulah sambungan ayat selepas ni apa dia? Cuba baca. Wa ma zannul ladzina kafaru. Zalika zannul ladzi. Itulah zan apa dah? Sangkaan orang-orang kafir. Apa sangkaan mereka? Allah ciptakan langit dan bumi batilah. Bila siapa je sangka Allah menciptakan semua ni sia-sia, Allah bagi ancaman. Apa dah ancaman lepas tu? Allah bagi amaran. Apa dia? Saya tak hafal ayat lepas tu. Cuba baca. Fawailun zalika zannul ladzi kafaru. Kemudian fawailun. Fawailun lillazina nakafaru minan nar. Cuba tadabbur ayat ni. Tuhan kata zalika, itulah zan, sangkaan. Sangkaan siapa? Orang kafir. Apa sangkaan mereka? Alam ni tercipta dengan semula jadi dan tak ada faedah apa-apa pun. Sampai 7 lapis buat apa? Maka Allah bagi ancaman, fawailun, celakalah ataupun nerakalah bagi orang-orang kafir, minan nar, daripada api. Boleh? Dan sebab itulah orang beriman bila tengok langit, tengok je, dia rasa kebesaran Allah, akan terkeluar zikir dan doa daripada mulutnya untuk mengelakkan daripada ni sangkaan yang tidak baik kepada Allah. Apa dia doa tu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Nampak? Beza. Orang kafir bersangka tidak baik pada Allah, Allah jadikan sia-sia, maka neraka. Orang beriman boleh tengok, bersihkan daripada sangkaan tidak baik kepada Allah dengan membaca doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Okey. Jadi apa faedah? Allah ciptakan langit 7 lapis kemudian tak bersambung. Setiap lapis ada ruang yang memisahkan. Orang tanya ada faedah? Adalah ustaz. Takkan tu buat sia-sia. Apa faedah? Wallahu a'lam. Apa dia jawapan dia? Masa Isra' setiap langit ada Nabi. Orang tanya pula, adakah langit dicipta untuk tempat duduk Nabi? Tak. Apa ni? Hikmah dia, Allah sebut dalam surah Ali Imran yang kita baca tadi, yang kita baca hujung. Inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Itulah faedah dia. Allah jadikan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam pasti ada ayat. Apa dia? Menunjukkan tanda kebesaran Allah. Langit selapis dah menunjukkan kebesaran Allah. Kan? Ini selapis. Dahlah tak tinggi, luas, tanpa tiang. Yang atas dia pula tidak ada ruang kat ni. Bukankah semakin menunjukkan kebesaran Allah? Ha? Kemudian lapis ketiga, ada ruang ni, tidak ada tungkat, tidak ada tiang. Ada pula lapis ketiga, begitulah. Semakin menunjukkan kebesaran Allah. La ayat. Tapi untuk siapa tu? Li ulil albab. Dalam surah Baqarah Tuhan kata apa? La ayat liqaumin ya'qilun. Tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi setiap kali kita tengok langit, kita berfikir tak? Berfikir tak kebesaran Allah? Berfikir ke tak? Kau tak tengok lagi langit? Kalau tak berfikir, mana kita belum ulul albab lah. Belum ulul albab. Sebab itulah ada setengah orang lah, bukan semua, dia suka berjalan. Alasan dia, ada baca ayat fasiru fil ardi. Tuhan suruh berjalan. Untuk apa? Tengok kebesaran Allah. Tapi yang ni Tuhan kata, pada langit ada ciptaan Allah. Langit tu ada kat sini ke kat Beijing? Langit tu ada kat mana? Kat Singapura ada. Ada. Tapi yang ada, yang dia nampak setiap hari, dia rasa tak kebesaran Allah? Tak. Tiba-tiba yang dia bermata tak rasa, tiba-tiba nak tengok kebesaran Allah di Beijing. Betul tak alasan tu? Sikit tak betul? Banyak betul? Sebab itulah Tuhan kata apa pada Nabi Muhammad, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayah. Kalau kamu bawa apa saja bukti yang menunjukkan kebesaran Allah, apa dia? Ma tabi'u qiblatak. Pasti dia tak akan ikut kiblat engkau. Sebab masalah dia bukan bukti. Masalah dia apa dah? Tak beriman dengan Allah. Bila tak beriman dengan Allah, yang depan mata pun tak rasa, tak payahlah pergi yang jauh. Oh ustaz, kat sana gunung dia tinggi. Subhanallah kan. Kat Malaysia pun ada tinggi kan? Di mana? Kat Kelantan ada Gunung Setong. Gunung Setong tinggi. Cuba pergi panjat. Sebab itulah Mak Saleh banyak pergi ke Beijing ke datang ke Malaysia. Kalau nak tengok alam semula jadi, dia datang ke mana? Datang ke Malaysia. Tapi dia tak beriman, tapi dia tengok kan. Jadi kalau nak tengok kebesaran Allah, langit. Sebab tu Allah sebut langit. Allah tak sebut gunung. Kenapa? Sebab kalau sebut gunung, kita buat alasan. Negeri saya tak ada gunung. Tapi kalau Tuhan sebut langit, ada alasan tak? Tempat saya tak ada langit. Ropong je. Okey. Tibaqa. Allah sebut perkataan tibaqa. Untuk apa ni? Untuk kita tadabbur lah. Untuk kita tadabbur. Sebab itulah baca surah ni, kalau kita tadabbur, kita faham, kita rasa kebesaran Allah. Daripada rasa kebesaran Allah itulah kita beriman. Dan daripada beriman itulah surah ini dapat selamatkan kita daripada azab kubur. Tapi kalau baca saja, tak faham, tak rasa apa-apa, tak memberi apa-apa makna. Okey. Ruang? Inilah dalam bahasa Arab tibaqa, berlapis tapi tak bersambung dari segi bahasa. Yang kedua, masa Nabi Isra' dan Mi'raj, hadis sahih. Kan daripada satu langit, Nabi pergi ke satu langit dan setiap langit ada pintu. Mana ada pemisah? Kalau bersambung, mana ada pintu? Boleh. Itu dalil yang disebut dalam tafsir. Tak ada dalam Quran. Sebab itulah bumi berlapis, tapi Tuhan tak sebut tibaqa.
Tuhan tak sebut pun. Tuhan kata Allah ciptakan bumi 7. Tapi bukan tibaqah. Okey. Jadi kalau tingkap yang berlapis tiada ruang, contohlah rumah berlapis. Dia guna perkataan dur awal. Kalau tingkap kedua, durus tsani. Kalau bertingkap, adwar. Kalau bahasalah, dari segi bahasa. Okey. Ma tara. Tidak. Engkau melihat fi khalqir rahman, pada khalqi, ciptaan ar-rahman, yang maha pemurah, min tafawut, daripada apa dia tafawut? Apa dia? Tidak seimbang. Tidak seimbang ataupun sengit ke? Boleh? Tengok Tuhan sebut lagi. Allah ciptakan langit 7 lapis. Kemudian kamu tidak akan nampak pada ciptaan Ar-Rahman. Kenapa Allah sebut Ar-Rahman? Kenapa Allah tak sebut fi khalqillah? Bukankah akhirnya maksud samalah? Fi khalqir rahman, siapa Ar-Rahman? Allah lah. Kalau fi khalqillah, siapa Allah? Yang bersifat Ar-Rahman lah. Betul tak? Hasilnya maksudnya sama, tapi kenapa Allah tak menggunakan perkataan Allah? Kenapa menggunakan Ar-Rahman? Untuk semua manusia. Apa kaitan dia? Allah nak bagi tahu Allah cipta langit untuk siapa ni? Untuk semua manusia, termasuk tak orang kafir? Ada tak orang kafir yang tak ada langit? Tak ada kan? Walaupun orang kafir tu musuh Allah. Betul tak? Satu. Kita, itu mana Ar-Rahman, pemurah. Orang bermusuh dengan dia pun dia buat baik juga. Itu dia panggil pemurah. Kita pernah tak buat baik dengan musuh kita? Payah kan? Kadang-kadang orang buat baik pun kita tak buat baik. Orang bagi gulai, kita bagi apa? Pinggan kosong je. Ya Allah, pinggan kosong. Itu orang yang buat baik. Kalau orang tak bagi langsung, kita bagi tak? Tak bagi kan? Ataupun kita test dulu, bagi sekali. Dia bagi tak? Bila dia tak bagi, dia tak balas, kita bagi tak kali kedua? Bagi. Betul? Betul. Bagi alamat, saya nak pindah rumah sebelah ni. Baik sangat. Jadi Ar-Rahman ialah, pertama sekali, orang buat jahat, dia tetap buat baik. Semua orang kafir daripada zaman Nabi Adam lagi dapat merasai nikmat langit, nikmat matahari, nikmat bulan sampai kiamat. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman ialah dia buat baik pada semua orang, tapi dia sedikit pun tak dapat faedah. Allah ada faedah tak? Allah cipta langit sampai 7 lapis. Ada matahari, ada bulan. Allah ada faedah tak? Tak ada. Kita kalau buat baik pada orang, kita dapat tak faedah? Dapat? Dapat. Pernah tak kita buat baik pada orang yang kita tak dapat apa-apa faedah, tapi kita buat baik juga? Pernah? Pernah? Jarang mana pernah lah. Boleh bagi satu contoh? Tolong, macam mana tu? Okey, dia accident dia tengah jalan kan, kita tak kenal, kita tolong dia. Tapi paling-paling kurang dia ucap terima kasih kan. Bila dia tak ucap terima kasih, kita kecil hati tak? Kecil hati tak?
Kita buka tayada sampai hitam tangan setengah jam. Lepas tu, dah siap, dia belah macam tu je. Okey tak? Okey? Kalau tak okey, kita mengharapkan balasan. Paling kurang apa dah? Ucapan terima kasih. Tapi bila manusia kufur pada Allah, contoh Fir'aun, Allah bagi tak dia makan kenyang, makan sedap. Allah bagi tak lagi kuasa. Allah bagi tak matahari. Allah bagi tak bulan. Allah bagi. Walaupun Fir'aun bukan tak ucap terima kasih, bahkan dia kufur dan dia mengaku ana rabbukumul a'la. Itu makna Ar-Rahman. Boleh? Jadi Allah sebut Ar-Rahman tu supaya apa? Supaya apa? Supaya kita rasa betapa Allah ni sangat sayang pada kita. Dia tak ada apa-apa faedah pun, dia tetap cipta bumi, tetap cipta langit, dan langit pula 7 lapis. Subhanallah. Tapi kalau kita tak faham apa-apa, fi khalqir rahman, setakat tu je lah. Kita betulkan ra, kita betulkan ha, dan kita betulkan mad, kan? Tak rasa apa-apa. Betul tak? Okey? Kemudian tuan kata farji'. Farji', maka irji' ni fi'il amar. Kalau fi'il madhi raja'ah. Kalau masdar dia, kata terbit dia rujuk'. Yang mana satu jadi bahasa Melayu? Raja'ah, irji', rujuk'. Rujuk. Apa orang Melayu terjemah rujuk? Apa makna dia? Apa dia? Kembali. Kemudian dia pakai dua-dua kan. Dia tu dah rujuk kembali dah. Kan membazir tu, ha? Itu perangai orang Melayu, ambil bahasa orang. Lepas tu dia pakai dua-dua sekali. Tamak. Sama juga hasad. Hasad kan? Hasad bahasa Arab tak? Ada dalam Al-Quran. Apa dia? Min syarri hasidin iza hasad bahasa Arab. Tapi bila diterjemah dia kata apa? Dengki. Kemudian dia pakai dua-dua ke satu je? Kenapa kamu dah asad dengki ke orang ni? Menguatkan apa? Memang Melayu suka dengki. Sebab tu membazir. Jangan membazir lah. Pakai satu sudahlah. Kalau nak pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Melayu. Kalau nak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ha? Dia terjemah? Sama lah. Lailatul Qadar. Dia terjemah tak? Dia terjemah malam. Lailah tu apa makna dia? Jadi berapa malam Lailatul Qadar? 2 lah. Malam Lailatul Qadar. Dia Melayu tak tanpa sedar, dia bercakap bahasa Arab, dia terjemah dan dia pakai dua-dua sekali. Lepas tu bila belajar bahasa Arab dia kata apa? Susah ustaz. Saya pun dah tua kan. Okey. Maka apa dia? Farji'. Nak terjemah apa ni? Kembalikan. Al-basar, pandangan. Dah tengok sekali kan? Bila irji' ni makna dah tengoklah sekali. Kemudian bila kali kedua tuan kata kembalikan pandangan. Kembali ke mana ni? Ke langit. Hal tara, adakah tara? Apa dia tara? Kamu melihat. Tara ni ada dalam Quran. Apa dia dah? Surah apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat? Okey, kembalikan pandangan. Adakah kamu melihat laha? Ada laha ke? Tersilap. Adakah engkau melihat min futur, daripada futur? Apa dia futur? Ada satu ayat Al-Quran, izas sama'u
fatarat. Idza as-sama'u fatarat. Futur daripada infatarat. Apa makna dia? Makna dia pecah. Apabila langit telah pecah ataupun retak. Bila ni? Bila hari kiamat. Jadi Tuhan tanya, dah tengok sekali kan, ada tak seimbang ke, sengit ke? Tak ada. Okey, tengok sekali lagi. Ada tak pula futur? Futur makna retak ke, pecah ke? Sebab itulah kita kalau sarapan pagi dalam bahasa Arab dia panggil apa? Sarapan pagi. Kalau makan tengah hari dia panggil ghadak. Kalau makan malam, asyak. Solat malam, isyak. Makan malam, asyak. Kalau makan pagi, futur. Apa kaitan pecah dengan sarapan pagi? Dalam bahasa Inggeris apa dia makan pagi? Apa makna breakfast? Pecah. Pecah apa tu? Pecah selera lah. Kan? Pecah selera. Dah tidur apa semua tak makan, tengok-tengok roti canai. Memecahkan selera. Boleh? Okey, hal tara min futur daripada retak. Tengok sekali lagi, ada tak? Retak ke, pecah ke? Summa. Kemudian irji'. Kembalikan al-basar, pandangan atau penglihatan, karrataini. Dia kata ahli tafsir Ibn Ashur, Qurtubi, karrataini kalau nak terjemah 2 kali. Tapi bukan maksud Tuhan kata ulang tengok 2 kali, tak. Ulang tengok lagi berkali-kali. Berkali-kali. Berapa kali dah? Mula-mula matara kan, sekali. Kemudian farjat 2 kali. Kali ketiga Tuhan kata ulang lagi berkali-kali. Kenapa Tuhan suruh ulang berkali-kali? Tengok. Ini perintah Allah tak? Perintah tak? Perintah. Bila perintah, wajib tak kita ikut? Wajib. Jadi wajib tak tengok langit? Wajib. Wajib tak tengok berulang kali? Dah buat? Dah buat dah? Hari ni tengok berapa kali? Oh, tak ingat sebab banyak sangat nak tengok. Dia tak ada kaitan dengan jerebu. Jerebu ni baru je. Kita dah hidup 50 tahun. Betul? Tuhan suruh tengok. Bila Tuhan suruh tengok, wajib. Kenapa ni? Kenapa Tuhan suruh tengok? Dan suruh tengok berkali-kali. Sebab biasa bila kita tengok sekali, kalau tengok kat rumah kita yang baru kan, tengok sekali kadang-kadang tak nampak. Tengok kali kedua baru nampak. Kadang-kadang 5 kali tengok kan. Kadang-kadang kita duduk sebulan rumah kita baru nampak retak. Nampak? Maka Tuhan kata okey, Tuhan nak kita betul-betul puas hati, maka tengok berkali-kali. Supaya apa? Akhirnya natijahnya apa dah? Kita betul-betul rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah. Maka keluarlah zikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Barulah rasa kebesaran. Tapi kalau tengok sekali tak rasa apa-apa. Betul? Betul tak? Sepanjang hidup kita tak pernah ataupun jarang sekali kita tengok berkali-kali dalam satu masa. Mengaku tak? Mengaku tak? Tapi baca tak surah ni? Mana baca tak faham lah tu. Tuhan kata tengok berkali-kali. Maka hasilnya apa dah? Yang qalib. Yang qalib. Yang qalib daripada perkataan qalbun. Apa makna qalbun? Hati. Okey, hati. Kenapa dinamakan qalbun? Qalbun dalam bahasa Arab ialah berbolak-balik. Berbolak-balik. Itu makna qalbun. Maka benda yang tak tetap dinamakan qalbun. Hati dinamakan qalbun sebab hati tak tetap. Betul?
Ada tak orang rajin je solat sampai 10 tahun, tak pernah malas? Ada. Ada tak orang rajin je baca Quran, tak berhenti? Tak ada. Tak ada. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Masuk bulan Ramadan rajin je, semangat je. Habis bulan Ramadan tutup je, kan? Sebab apa? Dah khatam. Jadi bila hati berbolak-balik, dia panggil qalbun. Okey, yang qalib di sini makna dia akan kembali. Ilaika, kepada engkau. Sebenarnya Tuhan bercakap dengan siapa ni? Engkau ni siapa dia? Tak, engkau ni seorang. Ni matara, tidak engkau melihat seorang. Kalau ramai tarawuna. Kemudian hal tara, farji' seorang. Siapa dia? Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi Muhammad, maka maksud dia adalah untuk semua. Kalau Nabi pun tunduk pada perintah Allah, Nabi tengok langit berulang kali, walaupun Nabi dah beriman kepada Allah, maka kita orang biasa lagi patut kita tengok berkali-kali. Okey. Akan kembali kepada engkau al-basar, pandangan, khasian, dalam keadaan apa dah? Hina. Hina ataupun kecewa. Wahwa hasir, dan dia hasir apa dah? Penat, letih, lembek. Tengok dua tu, Tuhan kata. Pertama, khasian. Yang kedua, hasir. Kecewa dan hina sebab apa? Kenapa dia kecewa? Kita kalau saya suruh Haji Zul tengok, ada tak retak kat Shilin ni? Haji Zul kata tak ada. Saya kata tengok lagi. Tak ada. Tengok lagi sampai 10 kali. Apa perasaan dia? Kecewa sebab apa? Memang tak ada. Kemudian penat. Penat sebab apa? Sebab tengok berkali-kali, penat tak? Penat. Boleh? Jadi tujuannya Allah nak apa ni? Daripada apa ni? Daripada sini Tuhan nak apa dia? Tengok berkali-kali sampai kamu penat, sampai kamu kecewa, akhirnya hasilnya apa dah? Kamu betul-betul rasa kehebatan Allah. Langit yang besar, yang tinggi, yang tanpa tiang, sikit pun tidak ada cacat, sengit pun tak, retak pun tak. Boleh? Daripada situ sebenarnya Allah nak kita betul-betul beriman pada dia. Tapi melalui apa dia? Melalui apa dia? Dia kata Imam Syaukani, Allah nak mengajak manusia daripada ayat ni dan dalam ayat-ayat yang lain, dua perkara. Pertama, Allah nak kita kenal dia dengan cara melihat kebesaran dia. Banyak ayat Allah mengajak manusia, lihatlah pada ciptaan Allah. Wa ila afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah pada unta. Wa ilas samai kaifa, bagaimana langit diangkat, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa, bagaimana gunung dipasakkan. Sebab itulah gunung ni ribut taufan macam mana sekalipun gunung tak bergoyang. Kenapa? Tuhan betul-betul pasak. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Semua Allah mengajak manusia melihat kebesaran Allah. Supaya apa? Kamu kenal Allah. Yang kedua, kata Imam Syaukani, Allah nak kita kenal Allah dengan cara yang tadi dengan melihat kebesaran Allah. Yang kedua, dengan mendengar ayat Allah dan tadabbur. Faham? Dengar dan melihat. Boleh? Jadi punca manusia tak beriman sebab dia tak guna dua alat ni. Sebab itulah lepas ni kita akan belajar bagaimana orang kafir menyesal bila masuk neraka. Apa penyesalan dia? Dia kata apa? Surah Al-Mulk.
Lau kunna nasma'u. Kalau dulu kami dengar dan kami faham ayat Al-Quran. Au naqilu, ataupun kami tadabbur. Dua. Dia menyesal lah. Okey. Kemudian Tuhan bagi tahu walaqad. Dan lam ni dalam bahasa Arab dia panggil lam al-qasam, lam sumpah. Asal dia apa dah? Demi Allah. Sebab itulah kalau terjemah yang tepat dan demi Allah. Asal dia wallahi qad. Qad sesungguhnya. Penegasan daripada Allah. Pertama dengan sumpah. Yang kedua dengan qad. Dan demi Allah sesungguhnya. Zayyanna. Kami telah Zayyanna. Hiasi. Hiasi. Zayyanna daripada apa? Zina. Ada tak perkataan zina dalam Quran? Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Al-malu harta wal-banun, dan anak-anak adalah zina, perhiasan. Perhiasan. Okey, Tuhan kata kami telah hiaskan as-sama', langit. Ad-dunya, langit dunia. Apa makna dunia? Apa dia? Alam. Tak. Kalau alam, alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam. Apa dia? Dekat. Dunia makna dia dekat. Sebab itulah dunia ni dinamakan dunia. Kenapa? Sebab dekat. Nak apa dapat tak? Nak kahwin dapat? Dapat. Nak anak dapat. Nak gaji besar dapat. Nak kerja dapat. Nak kereta dapat. Sebab apa? Dia dekat. Adapun akhirat nama dia akhir sana. Kenapa? Sebab dia jauh. Jauh. Jadi dunia tu makna dia dekat. Jadi dalam ayat ni apa dia? Langit yang dekat. Mana langit yang dekat? Dekat ni bukan mana dekat dengan kita, tapi antara tujuh langit tu yang kita nampak, yang dekat dengan kita yang mana? Yang kita nampak tu lah. Yang kita nampak. Yang kita tak nampak tu yang mana? Yang kita tak nampak tu lah. Yang lapis kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Itu kita tak nampak. Boleh? Jadi kalau lapis kedua, Allah hias tak? Tak. Allah hanya hias langit yang paling dekat dunia. Di sini Allah sebut sama. Di sini Allah sebut samawat. Kenapa? Sini langit. Sini sama satu langit. Kenapa satu? Sebab satu lapis je. Satu lapis. Okey, Allah hiaskan langit dunia yang dekat dengan apa ni? Bimasabih. Dengan masabih ni jamak. Kalau mufrad dia misbah. Pernah dengar misbah? Misbah pernah? Ada Ustaz misbah? Ada. Apa makna dia? Apa dia? Apa dia? Dia lampu ataupun pelita lampu. Jadi kalau satu misbah, kalau banyak masabih. Dengan apa ni? Lampu-lampu. Kenapa Tuhan tak guna nujum? Tuhan nak gambarkan bintang tu dia seperti lampu memberi cahaya. Jadi dengan bintang-bintang. Jadi bila Allah kata kami hiaskan langit dengan bintang, maknanya kalau tak ada bintang, cantik tak langit? Cantik ke tak? Tak cantik lah. Sebab tak cantik Allah hiaskan. Faham tak? Jadi bila wanita berhias, sebelum dia berhias cantik tak?
Tak cantik sebab tu dia berhias. Jadi wanita yang tak berhias memang ori, cantik daripada asal. Faham tak? Boleh? Betul tak? Perhati tak malam-malam? Ada bahagian langit tak ada bintang. Ada bahagian langit ada bintang. Bezakan. Perhati tak? Perhati ke tak? Bila perhati ni? Nampak tak beza? Bila langit tak ada bintang, rasa tak cantik je. Macam lampu lah, macam siling lah. Kalau tak ada lampu kan, tak cantik, kosong je. Subhanallah. Apa faedah dia? Faedah dia bila pertama kita tengok langit tu cantik, indah, jiwa kita tenang. Yang kedua, bintang ada faedah lain. Faedah pertama zina. Faedah kedua, waja'alnaha, dan kami jadikannya rujuman. Rejam. Dah jadi bahasa Melayu kan? Dia tak terjemah kan? Sebab dia tak tahu nak terjemah apa. Alat rejam. Siapa berzina, direjam. Kan? Betul? Siapa berzina, direjam. Berapa perkataan Arab? Berapa perkataan Arab? Zina Arab, rejam Arab. Yang Melayu? Siapa? Di. Mana banyak Arab ke Melayu? Dalam ayat tadi, yang mana banyak perkataan Arab ke Melayu? Arab. Habis kenapa tak pandai belajar bahasa Arab? Bercakap lebih pada peratusnya lebih banyak Arab daripada Melayu. Siapa berzina, direjam. 50% bahasa Arab dah. Maknanya dia dah bercakap Arab setiap hari 50%. Betul? Pergi masjid, doa. Pergi masjid, doa. Berapa perkataan Arab? 2. Melayu? 1. Berapa peratus dia cakap Arab? 75%. Tapi bila belajar bahasa Arab, bela. Okey. Alat untuk rejam, syaitan. Syaitan ni pun bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab kan? Kalau terjemah apa dia? Sebab tu dia guna syaitan saja. Sebab dia tak ada terjemahan. Nak terjemah apa syaitan? Syaitan. Oh, hantu syaitan. Okey, dari segi bahasa, apa makna syaitan? Kalau jin makna apa? Jin ialah tak nampak. Daripada perkataan jim dengan nun. Makna dia setron, tak nampak. Jadi semua yang tak nampak, diambil daripada perkataan jin. Jim dan nun. Jin dinamakan jin sebab apa? Tak nampak. Janin dalam perut. Sebab apa dinamakan janin? Sebab tak nampak. Apa lagi? Jannah. Daripada jin dengan nun juga. Kenapa dinamakan jannah? Apa yang tak nampak? Jannah sekarang tak nampak. Satu. Yang kedua, jannah ni makna kebun. Bila kebun, pokok yang lebat, daun yang rendang, orang duduk kat bawah, tak nampak. Tak nampak. Satu lagi, majnun. Majnun daripada perkataan jin dengan nun. Apa kaitan dia? Jin makna tak nampak, tapi orang gila dia panggil majnun. Kenapa? Apa yang tak nampak? Apa yang tak nampak orang gila? Tak, akal dia dah tertutup. Akal dia tertutup. Sebab tu dia gila. Sebab tu dia panggil majnun. Boleh? Okey, syaitan pula apa makna dia? Syaitan ni daripada syatuna. Syatuna. Makna dia ba'uda. Jauh. Telah jauh. Kalau syaitan makna yang jauh. Terjemahan dia dalam bahasa Arab ba'idun. Boleh?
Jadi kalau syaitan makna dia yang jauh. Kalau nak terjemah bahasa Arab, ba'idun. Yang jauh daripada apa ni? Daripada rahmat Allah. Jadi kalau orang tanya apa makna syaitan, yang jauh daripada rahmat Allah. Siapa ni syaitan? Siapa syaitan? Siapa kenal syaitan? Angkat tangan. Kenal? Tak kenal? Oh, bahaya. Tak kenal. Tak kenal syaitan. Kita kalau tak kenal perompak, bahaya tak? Tengok-tengok perompak duduk sebelah. Tengok-tengok wallet kita tak ada. Sebab apa tak kenal? Kalau tak kenal perompak, bahaya. Kalau tak kenal syaitan, oh, lagi bahaya. Jadi kenal ke tak syaitan? Budak kecil tak apa, tak kenal. Sebab syaitan tak kenal. Orang tua ni, kenal tak? Kalau kenal, macam mana bentuk dia? Ha? Dia kalau syaitan daripada, syaitan ada dua. Satu daripada jin, satu lagi daripada manusia. Nak kenal dia senang je. Apa saja bisikan yang mengajak kepada perkara yang maksiat ataupun yang Allah tak redha, semua syaitan. Apa saja ajakan, seruan, bisikan yang mengajak pada perkara yang Allah murka, semua adalah syaitan. Sama ada dia berupa manusia ataupun jin yang tak nampak. Boleh? Boleh kenal. Suami kita dah masuk waktu solat, suami kita ajak pergi makan. Syaitan tak suami kita masa tu? Syaitan. Syaitan. Sebab apa? Allah panggil solat, dia ajak pergi kedai. Memang kerja syaitan. Boleh? Kita tengah solat, suami kita lintah depan kita. Suami ke syaitan? Ha? Suami yang bersifat syaitan. Sebab Nabi kata, siapa yang melintah depan orang salat, kena tahan. Kalau dia nak melintah juga, bagi penumbuk. Sebab apa? Fa'innahu syaitan. Nabi kata dia adalah syaitan. Siapa dia? Orang ke jin yang melintah depan orang salat? Ha? Orang. Tapi Nabi kata syaitan. Syaitan. Siapa yang lepas salat fardu, dia salat sunat kat tengah-tengah, bawa kipas, dia adalah syaitan. Faham? Kenapa? Kenapa? Sebab dia salat tempat laluan orang ramai, yang menyebabkan orang akan melintas. Boleh? Jadi syaitan ni sama ada jin ataupun manusia. Okey. Yang suka tidur lewat malam sampai tak bangun subuh, orang ke syaitan? Ha? Yang tengok bola sampai 3 pagi, subuh tak bangun, orang ke syaitan? Ha? Oh, tak berani jawab. Okey. Jadi syaitan ialah makhluk Allah yang jauh daripada rahmat Allah, sama ada manusia ataupun jin. Okey. Jadi tujuan kedua bintang-bintang, pertama untuk zina, perhiasan. Yang kedua, alat untuk merejam syaitan. Dan yang ketiga, dalam ayat ini tak sebut, dalam ayat lain. Apa dia yang ketiga? Fungsi bintang. Ha? Penunjuk arah. Ayat apa tu? Surah tadi kok. Surah An-Nahl ayat 16. Surah 16 ayat 16. Tuhan kata apa dalam Quran, dalam ayat tu? Wa bin najmi hum yahtadun. Abin najmi, dan dengan bintang, hum mereka yahtadun, mendapat petunjuk. Bukan hidayat tu, tapi penunjuk jalan. Sama ada di darat ataupun di laut. Okey, boleh. Bintang ni yang diguna untuk rejam syaitan ni, adakah betul-betul bintang ataupun api yang keluar daripada bintang? Ha? Dalam ayat lain Tuhan sebut surah Al-Jin. Tuhan kata syuhuba. Syuhuba tu api yang keluar daripada bintang. Jadi sebenarnya bintang tu bukan diguna untuk merejam. Yang diguna untuk merejam syaitan ialah
api yang keluar daripada bintang. Kalau bintang diguna untuk merejam syaitan, habislah bintang. Faham tak? Api yang keluar daripada bintang tu. Okey, kenapa dan bila bintang diguna untuk merejam syaitan? Bila? Antara kerja jin syaitan ialah mengintip. Yastariqu as-sam'a. Mereka mencuri dengar wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada siapa? Para nabi. Bila ni syaitan mula direjam? Allah sebut dalam surah Al-Jin. Dia kata dulu kami duk mencuri dengar okey je, line clear. Tak ada rejam-rejam ni. Tiba-tiba sekarang nak dengar je, curi dengar kena rejam. Curi dengar je kena rejam. Maka syaitan ni arahkan syaitan yang lain, cuba kamu pergi cek kat bumi, apa dah berlaku ni? Sebab dulu okey je kita curi dengar, masa kitab Taurat, Injil, Zabur okey je. Tapi sekarang tak boleh. Masa itulah bila dia cari-cari kat muka bumi, dia jumpa Nabi sedang solat dan Nabi sedang membaca Al-Quran. Dan ketika itulah jin mendengar bacaan Nabi. Kemudian hasilnya apa dah? Jin kata apa? Ini kali pertama jin dengar, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar satu Quran yang sangat menakjubkan. Fa'amanna, lalu kami beriman. Sekali dengar, terus masuk ke hati dan terus beriman. Siapa tu? Siapa tu? Jin. Kita berapa kali dengar baru yakin, baru beriman? Berapa kali? Sekali dengar juga. Kalau 3 kali maknanya jin dengan kita, jin lebih baik. Masa jin tak masuk kelas bahasa Arab pun. Sekali dengar terus beriman. Sebab apa? Sebab dia kata-kata Allah mesti berbeza. Kita dengar kata-kata manusia, dengar kata-kata orang biasa, dengar kata pemimpin, dah beza dah. Dengar kata budak sekolah dengan kata penyair, dah lain dah. Ini dengar kata-kata Allah, sepatut lagi kita rasa perbezaannya. Boleh? Okey, habis lah sampai ayat ke-5. Ha? Ayat 5 juga? Ya. Ini tak habis lah ni. Wa'atadna lahum okey. Kat dunia, jin ni, syaitan ni memang jahat. Dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jauh kat dunia, dia kena rejam daripada api yang berpunca daripada bintang. Tapi bila di akhirat, selesai masalah tak? Tak. Wa'atadna, kami telah sediakan lahum, bagi mereka, azab as-sa'ir, azab yang menyala. Tengok. Allah nak bagi tahu apa saja makhluk di sini, maksud syaitan ni ialah jin, bukan manusia. Jin. Apa saja makhluk yang menentang perintah Allah, yang kufur kepada Allah, dia tak akan lepas. Kat dunia dah kena rejam, dan di akhirat besok kena azab as-sa'id. Semuanya api. Yang ni pun api daripada bintang. Tapi yang azabul akhirah akbar. Azab akhirat lagi besar. Jadi dalam ayat ni syaitan di sini merujuk kepada jin, bukan orang. Orang Allah sebut selepas ni. Walil kafirina. Okey, boleh? Okay. Ada soalan tak? Nak dengar tapi tak faham macam mana? Baca dengar tapi tak faham. Tak dengar lah tu. Tak dengar. Kita bila
isteri kita cakap sesuatu, kita tak faham. Dia kata apa? Abang tak dengar ke? Faham. Sebab bila dengar, mesti faham. Sebab tu Tuhan larang. Tuhan larang. Apa Tuhan sebut dalam Al-Quran? Surah An-Nahl. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Okey, cuba tadabbur ayat ni. Rasa surah An-Nahl ayat 27 ke? Wala, dan jangan, takunu, jangan kamu, kunu menjadi, kun fayakun, janganlah kamu menjadi kallazi, seperti orang-orang yang qalu, mereka berkata sami'na, kami dah dengar, wahum la yasma'un, sedangkan mereka sebenarnya tak dengar. Tuhan sebut pada orang beriman, jangan jadi macam orang ni. Dia dengar tapi hakikatnya tak dengar. Sebab apa? Dengar tapi tak dengar. Kenapa? Sebab dia tak buat. Bila tak buat, macam orang tak dengar lah. Saya tak dengar. Saya tak dengar. Dan masuk buka puasa, waktu buka puasa kan? Dengar. Tapi dia pun tak berbuka, saya pun tak berbuka. Sama tak? Walaupun seorang dengar, seorang tak dengar. Hakikatnya sama. Sebab hasilnya sama. Boleh? Okey? Sebab tu Tuhan mencela orang yang apa dah? Dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Kami telah penuhkan dalam neraka Jahannam ramai daripada jin dan manusia. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka ada akal tapi tak berfikir. Satu. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna. Mereka ada mata tapi tak melihat kebesaran Allah. Walahum azanun, dan mereka ada telinga tetapi la yasma'una biha. Tak dengar. Adakah pekak? Tak. Tak dengar kebenaran dan tak melaksanakannya. Boleh? Okey. Ada soalan lain? Kita kalau anak kita cakap 2-3 kali tak dengar, senang aja kita cakap, kamu ni pekak ke? Tapi kita baca ayat Quran dah banyak kali, tapi buat juga. Kita tak rasa, kita rasa tak kita pekak? Contoh mengumpatkan. Tuhan cakap tak, wailun, apa dia? Ayat yang Tuhan cela orang yang mencela dan mengutuk, mengumpat. Kau tak baca ayat ni? Wailun likulli humazatil lumazah, kan? Dia selalu baca dalam solat. Tapi bila tengok orang, dia mengumpat. Tapi kalau anak dia, tadi baru baca ayat Quran, kamu tak faham ke? Kalau anak cepat aja. Tapi kalau dia, itu samalah. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Okey, kalau tak ada, cukup setakat ni ya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.